Kalau aku cakap ada satu mesin ke Alaska yang boleh kawal cuaca, buat gempa dan kacau otak kau percaya tak? Kerajaan panggil dia projek sains, bekas pekerja panggil dia senjata. Ini HARP, dan apa yang dia buat kat langit, buat saintis sendiri tak senang duduk. Nama penuh dia High Frequency Active Aurora Research Program. Tempat kajian ionosfera, 180 antena, tinggi 22 meter, semua hala ke langit. Kos bina 300 juta USD. Tapi sejak 1990-an, setiap kali HARP dihidupkan, benda pelik mula jadi. Gempa, awan pelik, bunyi dari langit yang tak ada penjelasan. Ahli fizik kata HARP cuma tembak gelombang radio ke atas. Biasa je. Tapi dokumen US Air Force tahun 1996 tulis lain. Kemungkinan menggunakan ionosfera sebagai lensa untuk fokus ke tenaga ke mana-mana titik di bumi. Terjemahan mudah, kau tembak langit, kau boleh panaskan satu kawasan sampai jadi gangguan cuaca. Tahun 1997, bekas Menteri Pertahanan AS William Cohen cakap depan umum, ada negara tengah cuba buat gempa buatan, tsunami buatan guna gelombang elektromagnet. Dia tak sebut nama, tapi semua orang tengok ke Alaska. Soalan dia bukan boleh ke tak boleh. Soalan dia, kalau kau ada kuasa ni, kau akan guna tak? Ini 3 kes yang HARP selalu dikaitkan. Pertama, gempa Haiti 2010, 7.0 magnitude. 3 hari sebelum tu, HARP aktif full power selama 72 jam. Kebetulan? Kedua, taufan Katrina 2005. Satelit rakam awan dia tiba-tiba berubah bentuk pelik, macam ada sesuatu tarik dari atas. Ketiga, gempa Turki 2023. 30 minit sebelum gempa, langit kat kawasan tu jadi hijau. Ramai rakam. Saintis panggil earthquake light. Tapi kenapa jadi tepat sebelum gempa besar? Kebetulan? Mungkin. Tapi kenapa ada beberapa negara ada versi HARP sendiri sekarang? Negara tak belanja 300 juta USD untuk kajian Aurora je. Kecuali Aurora tu boleh jatuh ke atas kepala musuh kau. Nak adil, saintis kata HARP terlalu lemah untuk buat gempa. Tenaga dia 3.6 megawatt sahaja. Gempa Haiti lepaskan 30,000 kali ganda lebih besar. Tapi teori konspirasi kata HARP bukan main terus, dia trigger. Macam tekan Swiss kat bom yang dah sedia nak meletup. Dan yang paling creepy, HARP juga kaji ALF wave, gelombang rendah yang boleh tembus bumi dan otak manusia. Projek MK Ultra dulu pun guna benda yang sama. Kau fikir perang masa depan guna bom? Tidak, dia guna frekuensi, senyap, tak nampak, tak ada bukti. HARP secara rasmi tutup tahun 2014. Lepas tu buka balik tahun 2015 bawah University Alaska. Tapi kenapa US Air Force masih bayar 10 juta USD setahun untuk operasi dia? Mungkin HARP memang untuk sains, atau mungkin sains tu cuma alasan. Satu benda pasti, kalau kau boleh kawal langit, kau boleh kawal dunia. Jadi, kau rasa HARP ni projek sains jujur atau senjata yang disorokkan bawah nama penyelidikan? Komen sains atau senjata kat bawah. Aku nak tengok berapa ramai yang perasan benda ni.